Pernah tak awak terfikir apa sebenarnya rahsia di sebalik syarikat-syarikat yang hebat tu? Bukan yang berjaya je, tapi yang memang jadi idaman semua orang untuk kerja. Apa ramuan rahsia diorang? Jom kita bongkar sama-sama. Cuba bayangkan sekejap syarikat idaman awak. Adakah sebab gaji besar, kawan-kawan sekerja yang best, ataupun peluang untuk belajar dan naik pangkat? Betul, semua itu penting. Tapi ada satu perkara yang mengikat semua ni. Inilah dia jawapannya. Rahsia terbesar diorang bukanlah produk yang canggih atau marketing yang gempak. Aset sebenar, harta karun syarikat adalah orang-orangnya. Semuanya berbalik kepada pengurusan sumber manusia yang strategik. Bunyi macam gempak kan? Tapi sebenarnya ia cuma satu plan yang teliti tentang cara syarikat menjaga, membangunkan dan memastikan bakat pekerja mereka sentiasa bersinar. Perjalanan ni sebenarnya simple je. Kita boleh pecahkan kepada 3 fasa utama. Pertama, macam mana nak tarik orang yang betul-betul sesuai masuk. Kedua, bila dia dah masuk, macam mana kita nak gilak potensi dia. Dan yang ketiga, yang paling penting, macam mana nak buat dia setia dan tak lari ke tempat lain. Jom kita tengok satu persatu. Okey, kita mula dengan fasa pertama. Fasa ni ibarat macam mencari jodoh yang sesuai lah untuk syarikat. Bukan sekadar nak isi kerusi kosong, tapi nak cari seseorang yang betul-betul klik. Jadi, semuanya bermula dengan perancangan. Sebelum letak iklan jawatan kosong merata-rata, syarikat yang bijak akan duduk dan fikir dulu. Berapa ramai orang yang kita perlukan? Dan lagi penting, apakah jenis kemahiran dan personaliti yang kita cari? Kalau tak ada plan ni, ibarat memancing tapi tak tahu nak tangkap ikan apa. Nah, ini contoh dalam dunia sebenar. Cuba tengok MR Dollar. Diorang tak cari orang dari luar je, tapi diorang jengok dulu orang-orang yang dah ada kat dalam. Guna iklan online, diorang buka pintu untuk bakat-bakat baru. Pada masa yang sama, bila diorang tawarkan kenaikan pangkat untuk staf sedia ada, itu satu mesej yang sangat kuat. Kami nampak usaha awak dan ada masa depan untuk awak di sini. Ini bukan setakat isi jawatan kosong, tapi ia membina kesetiaan. Bijak kan? Awak sendiri mesti pernah nampak kan, iklan kerja yang bagus tu bukan setakat senarai tugas, tapi ia macam bercerita tentang kenapa best kerja kat situ. Terus rasa teruja nak hantar resume. Okey, kita dah berjaya dapatkan bakat yang hebat. Selesai ke? Belum lagi. Sekarang masanya untuk pastikan bakat tu terus berkembang dan tak malap. Jom kita masuk fasa kedua. Zaman sekarang ni semua benda laju. Teknologi berubah, cara kerja berubah, skill yang laku keras semalam mungkin esok dah tak relevan. Sebab itulah proses belajar ni tak boleh berhenti. Syarikat yang betul-betul hebat faham bagi latihan pada pekerja tu bukan satu kos, tapi satu pelaburan paling untung untuk masa depan syarikat. Sekali lagi, kita tengok contoh MR Dollar. Diorang tak harapkan pekerja pandai-pandai sendiri. Diorang proaktif, sediakan kursus teknologi. Ini bukan saja upgrade skill pekerja, tapi ia tunjukkan yang syarikat betul-betul ambil berat pasal kemajuan kerjaya diorang. Hasilnya, pekerja yang bukan saja lebih cekap, tapi rasa lebih dihargai dan lebih bersemangat. Ayat ni memang kena ingat. Ia merumuskan segalanya. Bakat tu macam permata mentah. Mungkin dah cantik, tapi bila digilap, nilainya akan jadi berkali-kali ganda lebih tinggi. Okey, fasa terakhir dan boleh jadi yang paling susah. Kita dah susah payah tarik bakat, dah labur duit dan masa untuk bangunkan dia. Macam mana kita nak pastikan wira-wira syarikat ni kekal bersama kita? Kuncinya satu je, penghargaan. Sebagai manusia, kita semua nak rasa sumbangan kita ni ada orang nampak dan hargai. Bila kita rasa dihargai, secara automatik, motivasi dan kesetiaan tu akan datang. Dan ingat, ganjaran tu bukan sekadar gaji atau bonus tau. Ia adalah satu mesej yang jelas daripada syarikat, kami hargai awak. Cuba tengok macam mana MR Dollar buat. Ia bukan satu benda, tapi satu pakej yang lengkap. Gaji yang kompetitif untuk jaga keperluan hidup, manfaat kesihatan untuk bagi ketenangan fikiran, dan laluan kerjaya yang jelas untuk bagi harapan masa depan. Kombinasi 3 benda ni hantar mesej yang sangat jelas. Awak aset penting dan kami nak awak membesar bersama kami. Jadi inilah dia kitarannya. 3 fasa yang nampak mudah tapi sangat berkuasa. Tarik, bangun dan kekal. Ketiga-tiga ni saling berkaitan dan tak boleh dipisahkan kalau nak bina sebuah syarikat yang betul-betul mantap. Mungkin ada yang tengah fikir, okey faham, tapi apa kena mengena dengan aku? Sebenarnya benda ni sangat-sangat berkaitan. Tak kisahlah awak seorang bos, pengurus ataupun seorang pekerja biasa. Sebabnya, mudah je. Ini adalah situasi menang-menang. Untuk pekerja, awak dapat apa yang diimpikan, kerjaya yang berkembang, ganjaran yang setimpal dan rasa puas hati bila pergi kerja. Untuk majikan pula, mereka dapat pasukan yang produktif, stabil dan komited. Formulanya mudah je.
Bila syarikat melabur pada orangnya, syarikat tu sebenarnya tengah melabur untuk kejayaan sendiri. Falsafah inilah teras kepada semua benda. Bangunan ofis yang canggih, produk yang hebat, teknologi terkini, semua tu boleh ditiru. Tapi, sebuah pasukan yang hebat, bersemangat dan setia, itu adalah kelebihan yang tak boleh dibeli atau ditiru oleh sesiapa pun. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan awak dengan satu soalan untuk difikirkan. Antara ganjaran kewangan dengan peluang untuk belajar dan naik pangkat, mana satu yang betul-betul memotivasikan awak? Cuba fikirkan, sebab jawapan tu mungkin boleh bantu awak jumpa syarikat idaman awak yang seterusnya. Terima kasih kerana sudi mendengar.